Korang, inilah yang saya cakap dekat korang tu. Ini adalah kereta buatan Jepun selain daripada Honda, okey. Ini adalah Mazda 3 High Plus 2.0 model tahun 2020 korang. Masih cantik dia punya condition tu. Kita bukan hanya setakat ada sedan sahaja untuk Mazda 3 ni, kita ada juga hatchback, okey. Untuk hatchback ni kita ada 2 unit, okey, color yang lain tapi memang sangat cantik, okey. Alright, saya bawa korang pusing keliling. Okey, korang tengok sahaja dia punya reka bentuk Mazda ni memang sangat unik, okey. Dia punya design ni memang lain daripada yang lain kalau korang perasan, okey. Part yang saya suka untuk Mazda ni, korang tengok dia punya lampu ni. Korang perasan tak dia punya lampu ni macam mata tu tak? Macam mata buaya yang garang macam gitu. Okey, bahagian depan ni dia juga ada grill kat sini. Okey, nampakkan dia punya perbezaan tu daripada kereta memang agak lain sikit lah. Okey, saya bawa korang pusing. Guys. Okey, korang nampak sahaja dia punya perbezaan, memang korang tahulah ini adalah hatchback, okey. Bukan sedan. Kalau sedan dia agak panjang, dia tak akan macam ni, okey. Okey. Bahagian belakang dia korang tengok masih cantik, okey, tak ada calar apa semua, tak ada bengkok. Macam biasa kalau korang tak puas hati tengok dalam video, korang boleh datang walk-in ataupun korang nak test drive sekalipun boleh, tak ada masalah, okey. Okey, kita tengok pula rim dia. Okey, rim dia menggunakan 18 inci, okey. Original daripada Mazda. Macam biasa orang cakap, makin besar dia punya rim ni lagi sporty dia punya kereta, okey. Okey, saya bawa korang masuk dalam. Kita tengok interior dalaman dia. Okey korang tengok sahaja interior dalam dia pun memang agak mewah and berkualiti tinggi, okey. Okey, dia punya kabin Mazda 3 ni kalau korang perasan dia lebih kurang standing dengan segmen yang agak premium lah dia punya design tu, okey. Saya bawa korang masuk. Okey, design dia memang agak lain ya. Alright. Okey, saya bawa korang masuk jap. Okey, korang tengok dah, saya dah bawa korang masuk dalam. Okey. Saya nak tunjuk dekat korang, dia mileage dia pun tak adalah tinggi sangat, hanya 55,000 sahaja korang, tak ada tinggi, okey. Korang tengoklah interior dalamannya memang agak berbeza dengan kereta lain. Okey, dashboard dia memang saya suka sangat sebab dia lembut. Kalau korang rasa memang lembut gila dia punya ni, okey. Dia lepas tu dia ada 8.8 inci touchscreen infotainment system, okey. Yang dikawal dengan Mazda Connect, okey. Dia punya design memang agak lain ya, korang tengok. Okey. Kalau korang nak adjust ni kan, hanya dekat sini sahaja, okey. Tinggal korang pusing sahaja. Okey, saya pusing macam ni. Okey. Kalau korang nak pergi tempat tu kan, macam nak tekan tu kan, korang just tekan sini je. Nanti dia akan tekan. Okey, lepas tu dia punya control aircon dekat sini. Memang agak berbeza sedikit ya. Apa yang saya suka ini, Mazda 3 ni dia ada sunroof, okey. Okey, sunroof dia pun masih berfungsi dengan baik, okey. Tak ada masalah, semua memang okey lah berfungsi. Macam ni. Ini korang tinggal tarik sahaja, okey. Okey, saya bawa korang tengok pula seat dia. Okey, untuk Mazda 3 ni dia datangi dengan seat leather seat, okey. Okey, dia punya seat ni kan dia agak lembut, memang agak lembut Kalau korang duduk ke memang tak ada masalah, okey. Untuk perjalanan jauh korang drive ke, korang tak akan sakit belakang, okey. Alright, kita tengok bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia ni saya tak beberapa suka sebab agak sedikit sempit lah bagi saya. Tapi kalau untuk budak-budak mungkinlah muat, tak sempit kan. Kalau untuk kita yang dewasa ni, kalau nak duduk belakang ni mungkin agak sempit sedikit. Kalau untuk orang yang tinggi, kaki panjang tu memang diorang punya kaki mungkin akan berlaga dengan seat ni, okey. Lepas tu dia punya seat belakang ni dia agak tegak. So kalau korang duduk belakang ni pun dia akan menyebabkan korang sakit belakang. Tapi jangan risau, korang boleh letak je bantal dekat belakang korang punya pinggang ni, okey. Korang tengok ya. Lepas tu dia ada aircon vents dekat belakang, korang tak payah risau.
So korang akan dapat seekor juga. Okey. Kita tengok pula bahagian bonet dia. Okey. Ini bahagian bonet dia memang agak besar. Dia tak ada besar, tak ada kecil sangat. Tapi kalau nak letak barang belakang ni muat. Nak balik kampung ke ataupun korang nak pergi beli barang ke grocery korang pun okey je. So je. Okey, tak ada sempit mana pun. Okey. Alright. Lepas tu untuk bonet ni dia orang cakap ada power board. Okey, di mana korang boleh buka ni, boleh tekan ni, nanti dia akan turun sendiri. Okey. Ini bahagian belakang dia juga. Bahagian belakang dia memang smart gila. Saya suka Mazda 3 ni. Okey, okey. Untuk korang yang berminat, macam biasa korang boleh PM kami. Okey, tengok dia punya bahagian lampu belakang ni kan. Bagi saya memang sangat unik, memang. Okey, korang tengok bahagian belakang dia sahaja pun memang cantik gila. Okey. Dia daripada belakang dia macam rendah sikit. Okey. Lepas tu dia punya lampu ni pun, design lampu dia ni pun memang sangat unik. Okey. Bagi saya Mazda ni dia punya design yang reka bentuk memang sangat unik. Okey. Ini adalah 2.0 Sky Active. Okey. Okey, kalau dari segi ketahanan untuk Mazda ni memang sangat bagus lah saya cakap . Dia punya produk Mazda ni memang nice. Dia punya ketahanan tu memang bagus. Okey. Alright. Okey, untuk harga Mazda ni sekarang ni ialah RM119,000. Okey, bulanan dia dalam 1,500, ikat loan 9 tahun. Okey, kalau korang nak letak depo untuk Mazda ni pun boleh. Lagi kurang punya bulanan tu. Okey. So untuk korang yang berminat dengan Mazda ni, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey. Ingat korang, kita ada 2 stok sahaja untuk Mazda 3 ni. Cepat, sampai cepat dia boleh dapat. Okey. Alright, bye. Assalamualaikum.